Bang, lapar bang. Dari pagi tak makan ni. Nak makan macam mana? 10 sen pun tak ada ni. Pasal kita kaya dulu. Berjuta duit kita dalam bank. Mana duit tu semua pergi? Kau sedekah pun tak nak. Allah dah tarik balik nikmat tu. Alah abang cakap orang. Abang pun sama. Waktu ada duit. Sibuk Lamborghini sampai 2 biji. Saya Ferrari sebiji Okey, abang dapat satu idea. Kau lapar, abang lapar. Okey, kau nak makan apa? Makan? Kalau boleh makan bang, saya nak makan kedai Cik Mai bang. Oh, budak daripada Penang tu Anak mami tu bang. Ya. Yeah. Kedai dia bang. Dia punya ikan goreng. Oh. Korang lagi. Tak ada. Malam ni dah tak ada yang tidur sini lah. Barang kat sini semua dah banyak hilang. Tak ada, kau belah tempat lain. Aku bukan nak kau ajar bang. Tapi ni tanggungjawab. Dah bang, belah bang. Dah. Tak ada lah bang. Bukan kita yang rembat. Dah memang tanggungjawab dia. Ya, salahkan dia. Bang, apa idea tadi? Oh, idea tadi? Baik bang. Cik Mai, kami datang! Ya bang, nak order apa? Abang nak order... Sini tak ada jual bang. Abang nak order nasi putih, bungkus 2. Belut goreng USA 1. Alah bang, sorry, belut goreng habis. Yang ada ikan puyuh 3 rasa je. Boleh? Boleh. Okey bang, dah siap. Semua sekali RM39. 39 ya? Kejar dia bang! Mana dia? Kejar dia! Sana! Kejar dia bang!